Kenapa Kawasaki tak masuk MotoGP? Sedangkan jenama hijau ni antara paling digeruni dalam dunia motosikal. Ramai yang tak tahu sebenarnya Kawasaki pernah berlumba di MotoGP. Mereka bertanding dari 2003 hingga 2008 yang menggunakan jentera ZX-RR. Tapi kenapa mereka berhenti? Sebab pertama, kos MotoGP terlalu tinggi untuk terus bersaing dengan Ducati, Honda dan Yamaha. Sebuah pengeluar perlu membelanjakan puluhan juta untuk dolar untuk setiap musim. Sebab kedua, Kawasaki memilih untuk fokus kepada World SBK. Di sana mereka mencipta kejayaan besar dengan Ninja ZX-10RR. Malah mendominasi kejuaraan dunia selama bertahun-tahun. Kemenangan di World SPK juga lebih membantu jualan motosikal jalan raya kerana jenteranya lebih hampir dengan model yang dijual kepada pengguna. Sebab ketiga ialah krisis kewangan global pada 2008 yang memaksa Kawasaki mengurangkan pembelanjaan dan akhirnya menarik diri daripada MotoGP. Persoalannya sekarang, adakah Kawasaki akan kembali? Bahawa masa ini tiada sebarang pengumuman rasmi. Tetapi jika kos MotoGP menjadi lebih rendah pada masa depan, tidak mustahil kita akan melihat warna hijau kembali menjadi ikonik dan menggegarkan grade MotoGP. Kalau Kawasaki kembali, anda rasa mampu lawan Ducati? Kongsi pendapat anda di ruangan komen.